Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Pengkalan, pengembara Gogo Dino selamat tiba. Bagus pengembara Dino. Sekarang ni kamu tahu tak apa misi kamu kali ni? Ya, saya tahu Profesor, untuk meneroka dunia baru. Untuk menemui spesies baru. Memberi bantuan. Berkawan dengan mereka. Kamu memang hebat. Pengembara Gogo Dino, mulakan misi. Misi dimulakan! Wah, nampak sama macam zaman Mesozoik di bumi ni, betul tak? Awak rasa ada dinosaur tak di sini? Mungkin ada. Alamak, macam mana kalau dinosaur yang menakutkan muncul? Ada haiwan karnivor! Ada haiwan karnivor! Kita dah pun jumpa haiwan pertama. Saya akan cari dia dan saya pasti jumpa. Tak ada apa-apa pun. Mungkin tadi itu cuma haiwan kecil. Mari teruskan perjalanan. Saya rasa lapar dan dahaga. Baiklah, mari kita berehat kat sini dan makan sikit. Kak Mia ada beri biskut. Biskut? Mana snack saya? Saya terlupa nak bawa biskut tu. Tak apa, kita cari makanan di dalam hutan aja. Cuba tengok ni. Saya dah jumpa. Selamat, ia boleh dimakan. Wah, kenyangnya perut saya. Sedapnya buah kuning ni. Baiklah, mari teruskan perjalanan. Ya. Wah, di depan tu ada gua lah. Itu buah kuning tadi. Mungkin dalam gua ada lebih banyak buah kuning ni. Tak ada. Saya tahu kenapa kamu semua datang ke sini. Lebih baik kamu pergi dari tempat ni. Kalau tak... Sayalah Tyrannosaurus Rex. Buat saya terkejut aja. Terima kasih, Rex. Profesor, saya nak laporkan kami dah jumpa dinosaur pertama. Bagus. Mari kita tengok sama-sama apa spesiesnya. D2, saya nak awak buka Encyclopedia Dinosaur. Dah jumpa? Ianya adalah seekor Telmatosaurus. Ia seekor herbivore yang lembut dari era Cretaceous. Tapi dia nampak garang dan menakutkan. Mungkin ada sebab kenapa binatang yang lembut boleh berubah. Tentu ada ceritanya. Mari kita siasat puncanya sekarang. Baik. Cantiknya. Dah banyaknya buah di pokok tu. Apa khabar? Kami baru sampai sini. Maaflah kalau awak terkejut. Nama saya Rex. Nama awak siapa? Nama saya Telly. Hai,
Telly. Boleh kami tahu kenapa awak marah? Rex dah minta maaf dengan awak, jadi maafkanlah dia. Kamu semua datang sini sebab nak makan buah kuning saya ke? Bukanlah, bukan macam tu. Walaupun ia memang sedap. Sudahlah tu Telly, kami ni cuma nak mengembara. Awak janganlah marah dengan kami. Marilah kita berkawan. Saya tak nak. Pergi. Kamu nak ambil buah saya lagi ya? Jangan harap kamu akan dapat. Pergi cepat. Saya tak akan biarkan awak ambil buah saya lagi. Pergi dari sini cepat. Dinosaur yang kecil tu bukannya makan banyak pun. Telly, buah awak kan masih banyak lagi. Tak boleh kau berkongsi dengan mereka tu. Tak boleh. Saya tak kongsi. Kamu semua boleh pergi dari sini. Macam mana ni? Entahlah. Mari kita balik ke pangkalan dan lapor pada Profesor. Memang pelik betul lah perangai Telly itu. Susah nak berkawan dengan dia. Ada kecemasan. Ada ribut. Ribut kali ini nampak dahsyat. Ribut tu nampak macam tengah menuju ke arah pokok Telly. Kalau macam tu, Telly dalam bahaya. Tak boleh jadi. Kamu semua pergi bantu dia. Baik. Gogo Dino, bertindak. Bertindak! Hai. Hui. Yahoo! Wow. Pink! Kuasa hijau! Bertukar! Pteranodon yang pantas! Vicky, kuasa merah campur! Bertukar! Cyclone Motorboat! Power. Kuasa biru, bertukar. Powerball Forklift. Rex, kuasa merah, bertukar. Pika. Gogo Dino, bertindak. Pokok saya nak tumbang. Apa saya nak buat ni? Pokok saya nak tumbang. Telly, awak dalam bahaya. Awak perlu pergi dari sini. Keadaan sangat bahaya sekarang. Awak mesti tinggalkan pokok tu cepat. Saya tetap tak nak tinggalkan pokok buah saya ni. Awak janganlah degil. Awak tengoklah, buah tu dah habis ditiup ribut. Buah-buahan saya. Telly, jangan degil. Kita mesti pergi. Ribut yang lebih besar kena datang ke sini. Telly, Baiklah saya pergi. pergi dari situ, Telly. Cepat, masuk dalam gua tu. Tengok, Telly tertinggal. Baiklah, mari kita pergi. Awak pergi masuk dulu. Panjat atas badan saya. Tapi saya berat. Boleh ke? Awak jangan risau. Badan saya ni kuat. Cepat naik. Jangan buang masa. Kita kena pergi dari sini. Baik. Mari pergi. Telly, Itu buah saya. Itu Biarkan buah aja. saya. Telly, Telly. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Telly, Tolong saya. pelampung Vicky. Tolong saya. Tolong saya. Sekarang giliran saya pula. Tarik cepat. Jaga-jaga pokok tu. Cepat. Cepat, Rex. Fikir sesuatu. Vicky, Pink, cepat. Saya takut. Saya tak boleh bertahan lagi. Ya! Kuasa gigitan Rex! Wah, hebat betul lah gigi Rex. Telly, awak janganlah sedih. Pokok tu akan tumbuh semula. Nah.
Awak... Itu kan haiwan yang ambil buah awak tadi. Apa khabar? Wah, sekarang mereka pula yang bawa buah untuk awak. Maafkan saya ya. Saya ni tamak sangat. Saya tak patut buat macam tu pada awak. Mulai sekarang, mari makan sama-sama. Walaupun awak hilang sepohon pokok, tapi sekarang awak dah dapat kawan baru. Boleh? Mari kita bergambar. Click here to subscribe. Cuaca hari ini sungguh terang dan rasa segar. Ya, sinar matahari ni memang hangat. Ayah, plat saya rasa hangat dan saya rasa selesa sangat. Jangan lupa selalu pastikan plat kamu tu bersih. Ya. Wah, ni spesies dinosaur baru. Stegosaurus. Tengoklah platnya yang berkilat tu. Cantik sangat. Wah, apa tunggu lagi? Marilah kita tegur mereka. Mari. Hai. Kami pengembara Gogo Dino. Hai. Kali pertama saya jumpa dinosaur macam kamu. Kami ni bukan dinosaur. Kami pengembara Gogo Dino. Gogo Dino, selamat berkenalan pada kamu. Selamat datang ke Bukit Matahari. Suasana hari ini rasa segar dan nyaman. Iyalah, tempatnya cantik sangat. Udara di sini pun segar dan Jadi, nyaman. kamu semua sekarang ni nak pergi mana? Kami ada misi mengembara. Mengembara? Ayah, kita pun pernah pergi mengembara juga kan? Kita pergi ke pantai yang berbatu tu. Apa nama tempat yang kita pergi tu? Haha, ayah pun dah lupa tapi tak apalah. Kalau pergi lagi, kita rasa macam pergi ke tempat baru. Ya, betul juga. Kata Profesor, kita jumpa Stegosaurus. Profesor tentu gembira. Profesor, Aha. kami jumpa keluarga Stegosaurus. Apa? Keluarga Stegosaurus? Wah, di dua. Keluarkan ensiklopedia Dino. Nama Stegosaurus bermaksud cicak bumbung sebab plat besar di belakang mereka membentuk seperti bumbung. Stegosaurus ni memang sangat cantik. Memang cantik sangat plat mereka tu. Tapi, apa sebenarnya fungsi plat mereka tu ya? Ianya untuk mengawal suhu badan mereka. Plat tu akan menyejukkan badan mereka bila cuaca menjadi terlalu panas. Dan bila cuaca sejuk, plat tu berfungsi untuk memanaskan badan mereka. Betul tu. Sebab itulah kami suka berjemur di bawah sinaran matahari ketika matahari tengah terik. Ia aktiviti terbaik untuk kami pada hari yang panas. Kenapa gelap pula? Apa dah jadi pada matahari? Ayah, saya rasa sejuk. Apa yang dah jadi ni? Mana pula datang semua asap di atas tu? Tengok sana tu. Gunung berapi dah meletus. Itulah puncanya asap ni. Memang sejuk betul lah. Ya, kita perlu bergerak dan cari sinaran matahari secepat mungkin. Keluarga mereka dalam bahaya. Kita mesti tolong mereka dan cari jalan untuk hilangkan asap ni. Betul. Gogo Dino bertindak. Pink, kuasa hijau. Betul tak? Hei! Ha! Serang aduan yang pantas. Vicky, kuasa merah campur. Betul tak? Cyclone Motorball. Hama, kuasa biru. Bertukar. Hei, powerful forklift. Rex, kuasa merah. Bertukar. Hei. Hei. Ya, speed car. Baik, mari kita ke gunung berapi. Tunggu dulu. Macam mana dengan keluarga Stegosaurus masa kita tak ada? Siapa yang nak jaga mereka? Ya, betul. Yalah, kita boleh suruh Kak Mio tolong kita. Kak Mio, Rex, ada apa? keluarga Stegosaurus dalam kesejukan sebab asap gunung berapi. Boleh tak kakak datang sini dan tengokkan mereka masa kami tak ada? Tak ada masalah. Saya boleh jaga. Ayah, mari kita pergi sana. Baik.
Nasib baik gunung berapi ni tak besar. Tapi keluarkan banyak asap. Betul. Macam mana nak hilangkan semua asap-asap ni? Padamkan gunung berapi dengan air. Vicky, awak boleh angkut air yang banyak, betul tak? Ya, saya boleh guna kuasa ruang menyimpan saya. Wah, betul lah. Awak dah jadi bulat macam bola. Vicky! Vicky! Jangan risau, saya akan tunggu dan tahan awak. Vicky! Kita tak akan dapat padam ia sepenuhnya, tapi kita mungkin dapat kurangkan asap tu. Kalau saya akan buat. Ini dia, saluran air Vicky. Kerana makin banyak asap. Ini ialah uap air. Berhenti, Vicky. Asap makin banyak. Nampaknya ia tak berkesan lah. Wah, Stegosaurus. Besarnya mereka ni. Kamu semua tentu rasa sejuk. Tanpa matahari, kamu tak dapat mengawal suhu badan. Sebelum ni pernah jadi macam ni? Saya tak berapa ingatlah. Apa yang saya ingat hari ini ialah hari yang paling sejuk. Sayang, awak ni memang bijak. Mesti ada cara panaskan mereka. Betul. Kita mesti fikirkan sesuatu. Saya tak ada selimut besar untuk Stegosaurus. Cuma untuk si kecil ni saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Si kecil, siapa nama awak? Nama saya ialah Stego. Sejuk betul lah. Rasa hangat sikit kan? Ya, saya dah rasa hangat sikit. Terima kasih sebab tolong kami. Ayah, apa kata kita buat minuman koko panas untuk mereka? Idea yang baik. Rasanya lebih selesa kalau ada angin. Tapi malangnya hari ni memang tak ada angin langsung. Yelah, apa kata kita buat angin? Buat angin? Minuman apa ni? Minuman ni namanya koko panas. Cubalah rasa sikit. Tentu awak suka air tu. Wah, memang sedap lah. Yalah, sedap sangat. Selama saya hidup di sini, seingat saya memang tak pernah minum minuman yang sedap macam ni. Baguslah kalau awak suka. Tapi awak akan rasa sejuk semula. Saya harap Gogo Dino dapat menyelesaikannya cepat. Baik, saya yakin yang kali ini Encik Super mesti boleh hilangkan asap tu. Bertahan, Tomo. Jangan risaukan saya. Wah, nampaknya ia mula berkesan. Sikit lagi, Rex. Yahoo! Kita berjaya! Jangan datang dekat saya. Jangan. Jadi, kali ni pun tak berkesan lah. Apa kita nak buat? Kamu ada lain tak? Tanpa sinaran matahari, keluarga Stegosaurus akan... Kita tak boleh lawan gunung berapi. Kita sebenarnya tak perlu melawannya. Walaupun ada asap dari gunung berapi itu, kalau masih ada cahaya matahari, keluarga Stegosaurus pasti selamat. Betul juga. Profesor, sila dengar sini. Kembali ke penggalan. Sebab Vicky ada idea yang bagus. Baiklah, saya dengar. Kami akan balik sana. Kamu tunggu di sini kejap. Saya rasa mereka ada idea yang lebih bagus. Bersedia semua? Baiklah, kita gerak sekarang.
Baik, mari kita mulakan. Ni ialah percubaan kita kali ketiga. Harap kali ini akan berhasil. Wah, nyamannya. Saya rasa macam tengah berjemur lah. Yelah. Stegosaurus tak sejuk lagi. Memang betul lah, Vicky. Mana awak dapat idea yang bagus ni? Kalau tak ada cahaya matahari, kita cuma boleh cari pengganti. Betul lah tu. Awak memang bijak. Click here to subscribe. Sayalah pengembara singgah. Rex, kenapa awak berhenti? Awak ada dengar sesuatu tak tadi? Ha? Bunyi apa pula? Tunggu kejap. Dah jumpa spesies dinosaur baru. Wah, saya tak pernah tengok spesies ni. Baiklah. Tunggu. Kenapa ni? Tengok tu. Kelakuan dia nampak pelik lah. Nampak macam ada sesuatu yang dia cuba sembunyikan. Betul juga cakap awak. Dia memang nampak pelik. Itu telur. Hai pengembara dino, macam mana dengan pengembaraan? Profesor, kami temui spesies baru tapi ia agak mencurigakan. Oh, ia sejenis Oviraptor. D2, bawakan ensiklopedia dino. Oviraptor ni dinosaur pemakan daging di zaman batu kapur. Tanduk dan muncungnya adalah ciri unik spesies ni. Mereka ni mencuri telur, jadi dinamakan naga pencuri telur. Pencuri telur? Kenapa pula awak terkejut? Profesor, habislah. Tadi kami nampak. Awak cakap apa? Kenapa komunikasi boleh terputus? D2, apa dah jadi ni? Alamak, habislah. Ini kepunca komunikasi terputus. Jadi, apa nak buat? Habislah. Oviraptor tu tengah curi telur. Teruk betul lah dia tu. Sanggup curi telur haiwan lain. Kita tak boleh biarkan dia. Betul. Jadi kita perlu kembalikan telur tu kepada ibunya. Dia dah hilang. Dia dah lari ke? Kalau macam tu, kita kena kejar. Krokodilo bertindak! Pink! Kuasa hijau bertukar! Hei! Jadi, kuasa merah campur bertukar. Sama! Kuasa biru bertukar! Wei! Rex, kuasa merah bertukar. Hei! Hei! Ya! Hei, jaga-jaga sikit. Hampir nak terlanggar saya. Maafkan saya. Saya tengah cari dinosaur pencuri telur. Pencuri telur? Teruk betul lah dinosaur tu. Ada nampak Oviraptor tak? Tunggu kejap ya. Hei, awak semua ada nampak Oviraptor bawa telur tak? Rasanya saya ada nampak. Tadi saya ada nampak seekor Oviraptor yang tengah bawa telur lari ke arah sana. Dia pergi ke arah sana ya. Terima kasih ya. Dah jumpa. Dia dah jumpa Oviraptor. Bagus. Mana dia? Masa saya nak turun, tiba-tiba dia dah hilang. Itu nampak macam sarang dinosaur je.
Tengok, ada telur. Nampaknya Oviraptor tu simpan telur tu di sini. Jahat betul. Berhenti. Siapa awak ni? Awak nak curi telur ya? Bukanlah. Kami tengah cari Oviraptor yang curi telur. Tipu. Awak semua pergi periksa cepat. Telur kita ada lagi tak? 1, 2, 3. Semuanya ada. Nasib baik. Baik awak semua pergi dari sini. Jangan sampai kena kejar dengan tanduk kami ni. Tunggu dulu. Ada Oviraptor lari dengan telur yang dicuri. Ibunya mesti risau sekarang ni. Kalau awak bertiga ada nampak dia, boleh bagi tahu kami tak? Pencuri telur kejam betul. Pencuri telur rupanya. Saya tak pasti macam mana rupa Oviraptor. Tapi saya memang ada nampak. Dinosaur bertanduk dan berparuh seperti burung menuju ke arah sana. Benda kat mulut dia macam boleh dimakan. Hah? Betul ke? Terima kasih. Akhirnya kita bertemu juga dengan pencuri telur tu. Apa perlu kita buat? Kalau kita muncul secara tiba-tiba, telur tu dalam bahaya. Betul. Dia mungkin boleh terkejut dan telur mungkin terjatuh. Jadi kita perlu buat perancangan. Berhenti! Pulangkan telur tu pada kami. Ibunya sedang mencari. Telur saya! Kami berjaya. Pulangkan balik! Awak semua ni siapa? Pulangkan balik telur tu pada saya. Tak boleh. Kami akan pulangkan ke ibunya. Apa? Pengembara Kokodino. Pengembara Kokodino. Boleh dengar tak? Ya, Profesor. Kami dengar. Berfungsi pun radio ni. Tadi saya belum habis bercakap. Tak apa. Jangan risaulah. Kami berjaya kejar pencuri telur tu. Telur tu pun kami dah dapat. Apa? Pencuri telur? Profesor kata Oviraptor tu pencuri telur kan? Tak, ia cuma salah sangka. Nama pencuri telur tu diberikan secara tak sengaja. Semuanya salah faham. Masa kali pertama fosil Oviraptor ditemui, ia berada berhampiran dengan telur Protosera. Jadi para arkeologi menganggap Oviraptor mencuri telur tu untuk dimakan. Tapi kemudian didapati, ia sebenarnya adalah telur Oviraptor sendiri. Sebab rupa kedua-dua telur tu sangat mirip. Apa? Kalau macam tu telur ni... Kami minta maaf. Kami betul-betul dah salah sangka. Tak apalah. Hei, dengar sini. Telur ni bukan awak punya. Dia cuma seekor. Dia takkan apa-apakan kita. Ada lagi lah. Alamak, ada lagi yang lain. Bahaya ni. Selamatkan telur-telur tu dan lindungi dia. Baik. Oviraptor, jangan risau. Kami akan lindungi awak. Macam mana ni? Dengar sini semua. Kita tunggu dinosaur tu datang lebih dekat. Lepas tu, lari. 1, 2, 3. Jangan lari. Berhenti. Lepas ni jangan mencuri lagi. Kalau tak, itulah balasannya. Padan muka. Serangan cakap Terano diaktifkan. Dia berhasil lah. Jadi, awak okey tak? Saya ni berat. Tak apa. Saya masih boleh. Terima kasih ya.
Sama-sama. Apa kita nak buat lepas ni? Saya tak tahu. Bagi saya! Jadi inilah pencuri telur yang awak cakap. Encik Brachiosaurus. Rasakan tanduk saya ni, dinosaur pencuri telur. Encik Triceratops! Baik awak pergi. Kalau tak rasakan kaki saya ni. Saya tak nak! Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe!